Cuba kita bayangkan jika kita masih belajar seperti 50 tahun dahulu. Hanya menggunakan buku teks dan papan hitam. Tetapi sekarang dunia sudah berubah. Teknologi telah membawa satu revolusi dalam pendidikan. Kini, murid belajar dengan pelbagai bahan digital. Apa itu bahan digital? Bahan digital adalah segala alat pembelajaran berasaskan teknologi seperti video pembelajaran, e-buku yang merupakan buku teks dalam bentuk digital yang lebih ringan dan mudah diakses. Bukan itu sahaja, aplikasi pendidikan seperti aktiviti kuis dan permainan dapat menguji kefahaman murid. Semuanya menjadikan pembelajaran lebih mudah, cepat dan menyeronokkan. Contohnya, sekarang saya boleh belajar menggunakan video animasi yang menarik. Bukan sekadar membaca buku. Ini membantu saya memahami sesuatu topik dengan lebih cepat dan mudah. Lebih menarik lagi, dengan realiti tambahan AR, saya boleh melihat planet-planet berputar dengan hujung jari telunjuk saya. Hebat kan? Bahan digital juga membolehkan kita belajar di mana-mana ataupun bila-bila masa. Jika saya tidak dapat hadir ke sekolah, saya masih boleh belajar menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram yang dihantar oleh guru. Kajian menunjukkan penggunaan bahan digital meningkatkan pemahaman dan minat murid terhadap pembelajaran. Saya sendiri lebih bersemangat untuk belajar. Jadi, jelas bahawa bahan digital bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih seronok, tetapi juga lebih efektif dan fleksibel. Masa depan pendidikan di Malaysia semakin cerah dengan teknologi digital. Kita semua perlu memanfaatkannya untuk mencapai kejayaan. Mari kita gunakan bahan digital dengan sebaiknya untuk menjadi pelajar cemerlang dan membina masa depan yang lebih gemilang. Oleh itu, bahan digital dapat memperkasa pendidikan negara.